sekolah satu impian. Semuanya membawa kepada satu hari yang dinanti-nantikan. Siapakah yang akan bangkit mengatasi cabaran? Seawal pagi, para peserta mula berkumpul dan melakukan sesi pemanasan badan sebagai persediaan menghadapi perlawanan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Setamar Champion. Selamat datang ke liputan khas utama media kreatif yang membawakan kepada anda aksi paling hangat, paling mendebarkan dan paling dinanti-nantikan pada tahun ini. Hari ini, Padang bukan sekadar padang biasa namun merupakan pentas impian dan medan pembuktian pemain-pemain hebat sekolah menengah dari seluruh daerah. Betul tu. Kejohanan bola sepak MSSD Sekolah Menengah ini kembali lagi dengan aksi yang lebih sengit, lebih mencabar dan pastinya lebih menarik untuk disaksikan oleh para penonton. Kini saya bersama dengan Tuan Abdul Rahman selaku pelatih bola sepak SMK Sarjana Utama. Baiklah Tuan, pada pendapat Tuan, apakah pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh pasukan Tuan untuk sampai ke tahap ini? Mereka committed dalam menjalankan latihan. Dia turun setiap hari daripada awal tahun. Bukan awal tahun sebenarnya. Kita punya projek pembangunan ini bermula seawal mereka di tingkatan 1. Dan inilah yang dicapai, inilah yang diperoleh dan inilah kemanisan yang mereka dapat atas usaha yang mereka lakukan sepanjang 3 tahun ini. Baiklah saudara, apakah cabaran terbesar yang saudara hadapi sehingga berjaya berada di kejohanan ini? Pada tahun lepas kami tidak mendapat johan dalam perlawanan ini. Lalu kami bangkit dari satu persatu dan Alhamdulillah pada tahun ini kami mendapat menjadi juara untuk kejohanan MSST Selangor. Setiap pasukan mempamerkan permainan yang bertenaga dan strategi yang tersusun dalam usaha mencari jaringan kemenangan. Aksi-aksi menarik percaya dipamerkan sepanjang perlawanan termasuk beberapa percubaan berbahaya yang mencetuskan debaran dalam kalangan penonton. Ceritakan pengalaman cikgu mengurus kejohanan ini. Saya telah ditugaskan sebagai jawatankuasa bahagian statistik di mana tugas saya adalah mengumpul segala keputusan perlawanan dan rekodkan di dalam aplikasi yang boleh diakses oleh semua pasukan termasuklah guru-guru, pemain dan ibu bapa. Jadi dalam aplikasi tersebut kita dapat lihat bilangan gol serta kad-kad yang dikumpulkan sepanjang kejohanan. Walaupun berdepan saingan sengit, semua pemain tetap menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi serta menghormati pihak lawan. Kejohanan ini membuktikan bahawa sukan mampu menyatukan pelajar dari pelbagai sekolah dalam suasana yang positif dan harmoni. Sebagai kapten, bagaimanakah anda menaikkan semangat pasukan ketika berada dalam tekanan? Saya akan memberi semangat kepada tim sepasukan untuk meyakini diorang boleh buat untuk memberi diorang johan MSSD. Demikianlah liputan kejohanan bola sepak MSSD Sekolah Menengah pada tahun 2026. Tahniah diucapkan kepada semua pasukan yang telah memberikan saingan terbaik sepanjang kejohanan berlangsung. Menang atau kalah itu bukanlah ukuran utama. Sebaliknya, semangat juang antara berpasukan, disiplin dan juga kesukanan yang ditonjolkan oleh para pemain adalah kejayaan yang sebenar. Semoga kejohanan seperti ini dapat terus melahirkan lebih ramai atlet berbakat pada masa hadapan. Saya Ni Adi Sahana. Saya Aina Bakis. We create, explore and inspire. SMC TV signing out. Come on!